Malam ini tuan-tuan malam ini tuan-tuan di antara malam kemuncak dalam kita memburu Lailatul Qadar, iaitu malam 27. Terlalu banyak pandangan ulama tuan-tuan berat menyatakan bahawa Lailatul Qadar itu tuan-tuan berlaku pada malam 27. Bila malam 27 ni? Malam ni Khamis, malam Jumaat, masuk maghrib kejap lagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Hari, waktu, malam yang sangat besar kepada kita. Tuan-tuan heboh-hebohkanlah sikit, sampai-sampaikanlah biar ramai orang bersedia tuan-tuan. Kalau boleh semua keluarga kita bersedia tanpa terkecuali untuk berdiri pada malam ini bermunajat, solat, baca Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, sehingga kan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan tuan-tuan, kalaulah nak cari Lailatul Qadar maka aku haramkan ia berlaku pada malam 27. Ada sahabat mengatakan Ibnu Mas'ud tahu, dia kata malam Lailatul Qadar itu malam 27, cuma dia tak nak bagi tahu kepada kami, takut kami tidak mencarinya pada malam-malam yang lain. Dan lebih lagi tuan-tuan, malam 27 kita pada malam ini jatuhnya Khamis, malam Jumaat. Ada sebagian ulama tuan-tuan, mereka berpendapat bahawa Lailatul Qadar itu berubah-ubah, tetapi dia kata apa? Kalaulah malam ganjil itu jatuh pada Khamis malam Jumaat dan ia merupakan malam 27, maka itulah ia Lailatul Qadar. Baiknya Allah tuan-tuan, Allah memberikan peluang kepada kita. Bukan kita nak kata malam ni memang malam 27 Lailatul Qadar, tidak. Tetapi tuan-tuan, Allah sedang menjemput kita untuk mempertingkatkan ibadah kita pada malam ini dengan pengharapan yang sangat besar. Malam ini merupakan malam Lailatul Qadar.